lepas tu barulah kita masukkan api. Tak payah masukkan api, kita nyalakan api. Kalau kita masuk ke api macam ini kita masuk. Sos tiram. Oh, salah. Oh, salah. Dan terkucing. Jangan nervous kalau minyak dia kurang, tak apa. Aku rasa kau nervous. Yes, ketuk. Oh, dia memang macam tu. Kan dia tak. Ni. Aku tak. Kau kenapa kau naikkan redha ni tu? Yang itu apa? Sekarang. Itu gula. Alah, ya ke? Alah. Blur. Tak ingat. Buah blur? Ini bukan buah blur. Ini namanya buah pelaga. Resepi tu dekat kertas. Kenapa minat Linda on? Kenapa minat? Kenapa? Sebab dia cantik Aduh. Kita bagi penuh sikit supaya kita boleh hilangkan ayam ni masuk dalam. Kita hilangkan ayam ni masuk dalam. Itu dia sis, nampak? Nampak color dia, nampak? Nampak, tapi kenapa cair? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Julia dengan Kak Julia? Allah. Nama aku Julia. Terima kasih. Sama. Ya. Terima kasih Abang Rainbow. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tak. Jika sudi lagi datang ke tempat kami di InsyaAllah. sama si. Iya. Dilarang ke? Ya. Saya begini teman pijat. Gabra ni. Masak depan ratu. Mana tak bergetar tangan, nampak? Pegang sulit macam pegang raket badminton. Yang penting Fiza dah standby tisu atas meja, takut berpeluh. Ya? Nervous dengan sis katanya. Datin masukkan semua barang. Sebenarnya saya masukkan bahan ni ke bawah. Api dah buka belum? Belum. Datin tak Jadi ini ada bau besar. Kau tanya si Mama ni. Alamak. Ini sebab sis tak pakai. Saya seorang yang dibenarkan pakai. Wah, amboi. Allah Akbar kabira. Allah Akbar. Okey, terus ya. Kita letak rempah kari. Meh. Balik. Balik. Ini apa? Masak. Kau nak masak tadi kan? Masak. Ada masak sini. Ni ketua-ketua Ramadan masak dengan selebriti, bukan masak dengan selebriti. Ini bukan masak kadang-kadang. Oh, tak payah pakai minyak? Tak payah. Oh, iya ke? Tak mau, kita tak mau minyak. Oh, minyak. Kena minyak lah. Kena minyak. Tak bubuh minyak. Dia kata letak minyak. Tipu tadi. Tadi kata tak bubuh minyak. Kena minyak sikit lah minyak. Letak. Malu lah. Salah lah. Mana ada orang tumis tak letak minyak hang pun. PA tak abang. PA awak hantar abang. Potong gaji. Seterusnya PA. PA masuk susu. Bukan ni. Bukan. Ayam. Ayam bersih je. Macam api kat sana. Hang ada berapa orang PA? Ni ada. Oh, ramai. Yang ini kita nak masukkan air ke? Tak payah, memang biarkan dia pekat ke macam mana? Kita nak masukkan air ke tak payah? Ya. Ya, masukkan air. Saka dia suruh masukkan air. Okey, tak apa. Kita masukkan apa lagi? Kita masukkan daun katanya. Masukkan daun. Tu terus masuk tu. Dia cakap terus masuk ni. Masuk ketumbar. Ya, sekejap aja masaknya. Susah sekejap je. Citrus tu yang kalau tak ada lemon dia paling bagus. Citrus lah. Bahasa Melayu citrus lah. Citrus, rice. Bukan rice. No, citrus. Okey. Citrus ni kalau tak ada lemon kuning tu kita boleh juga gunakan, gantikan dengan limau purut ataupun limau nipis. Orang pergi jemput buku. Ini Aida. Ya Allah, hos ya. Dah maaf ya. Tak baik. Ya, sebab ia banyak cakap. Maknanya lepas ni tak kita syak lagi akan mengadakan Sheila Rosti dekat ketua Ramadan akan datang. Aku dengar cerita kata kau nak ganti tempat Sheila Rosti ketua Ramadan 2012. Ya Allah, ya ke? Dia cakap. Aku dengar. Ya Allah, Hamdan ni tak bersifat rahsia Kan? Mari. Sekarang ni kita bersama dengan Alia. Sis dah tak ada dah. Alia take over Kau telah jauh dariku. Dia dah tak ada dah sekarang ni. Sekarang ni Alia nak tunjuk resepi Alia pula. Jom. Kata-kata. Ramadan indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria.
Sis sebenarnya tak berapa suka sangat layan artis yang tak betul sangat. Bolehkah anda duduk bersama? Jangan cabar saya lah. Walaupun orang kata saya duduk sorang-sorang tapi saya pandai masak ni. Ya ke? Ha, sis. Sis dah buat rancangan masakan 7 tahun tau. So, apa masalah ni sekarang ni? Setakat sis buat masakan dalam rancangan program, mungkin orang lain boleh buat resepi. Oh ya. Tak apalah je Encik Bang tu. Jangan bagi peluang pada Sheila Rosli bercakap. Kalau dia bercakap, saya kalah. Saya bukan kalah, saya mengalah. Okey, sekarang ni saya nak ikan bilis dengan bawang bang. Kalau dia bercakap, saya bagi peluang. Daini? Apa Daini begini? Daini lah. Apa Daini? Tak nampak si Rabun? Susu sejak dairy? Dairy milk. Apa kata kau dairy milk ni? Salah. Dairy Cham. Dairy Cham. Dairy Cham. Dairy? Diriku, dirimu juga. Dairy Cham. Cuba sebut Dairy. Betul. Apa dia sebut? Orang rumah sebut apa? Cham. Bukan Cham. Salah. Bukan. Dairy Cham. Oh, salah. Cuba kau sebut. Dairy Cham. Susu. Dairy Cham. Sikit lagi. Susu Dairy Cham. Cik itu apa, Noh? Dairy Cham. Salah, Noh. Sikit lagi, Noh. Dairy apa, Noh? CHAMP. Dairy Cham. Salah, Noh. Salah. Sikit lagi, Noh. Susu apa, Noh? Betul lah, Kak. Dairy Cham. Salah. Cham. Dairy Cham. Janganlah, Syana. Eh, Jangan Sid. hampakan si. Alah, saya tak lah. Sekejap je. Bukan lama pun kita pergi pasal tani. Next time. Okay, bye. Syanas. Bye, Dit. Alah, si. Ditinggalkan aku macam tu aja. Hey! Rasa terhina sangat Sheila Rosli bila ditinggalkan oleh hati begitu saja. Kak, ada kerja kak. Okey, tak apa. Tengok macam mana dia, tengok macam mana dia. Tengok macam mana? Tengok macam mana dia. Kak, Pintu. Jangan kak, saya tengah kerja sekarang kak. Maklumlah saya sekarang usahawan yang berjaya. Jadi saya tak ada masa semua tu kak. Ya. Tak maaf, aku sila keluar. tak ada masa kak, busy. Cepat. Ganggu Sheila Rosli. Tak ada. Alah, tak apa. Okey. Assalamualaikum. Syuting pukul berapa? Oi, kejap Kak Sheila. Ajak Kak Sheila. Saya ada meeting, ada kena jumpa orang. I'm very busy woman tau. Okey, tak apalah. Kalau tak nak, tak apa, Warina. Kak Sheila tak kecil hati. Bukan tak nak tu. Nak. Besok. Saya reschedule balik. Okey, last aku tanya. Nak ke tak nak? Kalau tak nak, aku balik. Nak ke tak nak? Okey, tak nak. Okey, anda jangan ke mana-mana. Anda terus bersama saya dan juga tak tahulah siapa selebriti yang akan bersama saya. Ketuk-ketuk. Tak nak lah. Tak nak. Fiza nanti sekejap. Next time lah, sis. Alah, janganlah Fiza sekejap dia. Minta maaf sangat sebab saya nak pergi syuting. Dah lambat sangat-sangat. Kak Mara kata saya gerak dulu. Tak apalah, tapi biadab lah, tapi tak kisah. Tapi memang saya tak boleh Kak. Minta maaf. Dah agak dah kan? Dah agak dah. Sorry Kak. Ya, di hari mulia ini. Next time. Sis call dan saya nanti. Sis ada nombor saya kan? Of course dah ada. Sis call nanti. Hari ni tak boleh, sis. Hari ni memang tak boleh. Yo, please you. Tak boleh, sis. Hari ni tak Satu boleh. je. Tak boleh. Hari ni tak boleh, sis. Saya nak kena training. Okey, buatnya. Ya kan? Pergilah nak. Pergilah. Habis sekarang siapa nak ikut CP pasal tani? Amy ke Faiza? Amy lagi lah. Tak apalah kalau Faiza tak nak. Amy lah nak buat macam mana kan sebab dagu dia dah macam dagu artis. Julami teman si. Julami teman si ni tak kisahlah tak dapat artis. Dapat asisten hantar rumah pun jadilah yang penting dagu macam artis. Ketuk-ketuk Ramadan. Nanti kita cerita Gambit. Kita je minum dua-dua. Gambit. Tak baik Gambit buat sim macam ni tau. Gambit, sekejap aja ikut CP pasal tani. Janganlah macam ni tak. Berapa lapis kira? 2 lapis setengah sis. 2 lapis. Macam cikgu tengok nangis. Tu dia, kita dah ada ratu bulu mata sebelah kita. Dalam-dalam tak nak, bulu mata tiba-tiba ada melekat je kat mata. Macam mana? Ni Sheila Rosli sini. Kenapa nak cermin? Bulu mata okey. Okey dah. Bismillah. Terima kasih. Abang hadiah untuk resipi pertama ni ikan merah. Sebenarnya nak cakap tu pendek aja. Tapi bila nampak si dengan bulu mata, dia terus...